selamat pagi. Aku Amir Tyler. Okey, sekarang kita sedang menuju masuk untuk ke Famosa. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku sebentar lagi. Jangan lupa subscribe. Jom. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke pintu masuk Famosa Wonderland. So kita tengah beratur. Kita adalah kereta yang terakhir. Semua panjang beratur sana sebab nak parking dekat dalam. Rasanya lah. Bye. Kami nak pergi Famosa Wonderland. Bye bye. Hai. Awak comel je. Bye bye. Bye bye. I love you. Takut lompat. Selamat datang ke Famosa Wonderland. Saya royak gocek Kelantan tu. Adik Jojo. Okay guys, kita telah pun masuk ke Famosa Wonderland. So kita akan cubaan mencari parking. Adik, kita kat mana? Safari. Okay, sempena cuti sekolah kita berada di Safari Wonderland. Sempena cuti sekolah, pagi ni ramai siut. Tara. Yang baru hadir pun ada. So belakang ni water theme park. Kita tak pergi water theme park, kita pergi safari. Kita tengah beratur. Please sekali pelok di pagi hari. Vitamin D. Pagi vitamin D. Tapi saya nak A. Kita sedang beratur untuk masuk ke dalam Famosa Safari Wonderland. Ada pemeriksaan beg sama ada bawa makanan maupun tidak. So je kita dah pergi ke krokodil. Ini lagi best. Krokodil hunter. Ini krokodil hunter. Krokodil hunter. Dia ada sini ya. Nanti dia lalu sebelah. Takut. Buaya depan mata Arina first time. Kenapa? Buaya? Sisiku L. Buaya sisiku L. Kenapa Palzura? Bukan. Amira ke kan? Nama Fatah. Female. Confused. Buaya, nama dia Fatah. Fatah. Ini kalau aku duduk sebelah dia, tak apa dia buat aku. Mama berani duduk sebelah dia. Safari Wonderland truck. Oh gelap ah, sorry Truck polis. Truck KL. Kecil-kecil kat badan dah.
Okey, kita masuk safari ni selama dalam 30 minit Okey, dekat sini jalan tu belok lah, tergoyang-goyang sikit Okey, boleh tengok belah kanan kita ada unta. Okey, unta ni dia berasal dari Australia, boleh panggil nama dia Rose. Okey, dan belah kiri yang dekat payung tu, yang berdiri tu iaitu pun betina iaitu nama dia Na. Jadilah Rosna. Kiri belah kiri ni kita ada Imo. Imo ni pun dia berasal dari Australia. Imo ni boleh jalan ke depan tapi dia tak boleh berutu Okey, yang belakang saya pun ni kita ada unta juga. Unta ni kita boleh panggil nama dia Daniel. Daniel ni dia sikit lagi kita kurungkan dia. Kalau kita lepaskan dia nanti dia akan kena betina dia nampak-nampak Itu yang kita kurungkan dia tempat dia sikit. Tapi dia tak sakit sangat lah, dia hanya nakal-nakal saja Okey, belah kiri belah kiri kita ada pertunjukan cowboy Wild show, cowboy show dalam pukul 2 dia satu hari hanya sekali saja show. Yang lain ada 2 show. Kalau hari ni tak dapat tengok show, boleh datang minggu depan lagi Okey, yang ni boleh panggil nama dia Tanjung. Tanjung ni umur dia baru 22 tahun Dan kita ada Zirafah Ziraf. Okey, Ziraf ni dia jantan dia berasal dari Amerika. Umur dia baru 18 tahun, boleh panggil nama dia Tony. Tony ni dia duda tapi ni dah pergi ke alam lain kan, dia kesengian, kesepian. Tony. Okey, pastikan tangan anak-anak semua jangan keluarkan dekat pintu takut nanti sampai rumah nanti tengok tangan dah tak ada. Boleh tengok belah kiri ni dia tengah jalan. Okey, yang jalan tu, yang ke depan tu, yang tu singa putih yang boleh panggil nama dia Gili. Okey, yang belah kiri, yang dulu ni, yang tu nama dia Gili Gili. Belah kiri, nama dia Gili. Gili, sambang, Gili. Okey, kita boleh tengok singa putih tu, ke depan tu. Singa putih tu nama dia Kiki. Yang satu lagi dia nama dia Zumba. Okey, haiwan bermasa ni dia biasa dia aktif dan petang tengah malam dia aktif Saya macam ni dia banyakkan rehat dan tidur singa jantan ni dia ada special juga Tahu tak apa yang dia special? Dia pakai toki, dia pakai tudung. Harimau tak ada, harimau MC hari ni. So kita terus ke Cita. Okey, boleh tengok belah kanan dekat pokok tu. Tu Cita. Dia berehat. Okey, kalau kita nak bezakan jantan dengan betina, kalau kita tak nampak dia punya tu kita boleh bezakan dia punya kulit Okey, yang belah atas tadi yang kulit yang gelap tu, yang tu jantan, nama dia Kevin. Umur dia baru 7 tahun yang dekat pokok tu, yang tengah baring tu, yang tu betina. Dia punya colour tu cerah sikit Okey, umur dia baru 6 tahun, boleh panggil nama dia Stella. Pitam. Kejap lagi ni pitam lah tu. Dah pitam. Boleh panggil nama dia Mina. Mina. Besar tu. Ni gambar. Tengok kaki dia merah. Kalau pocong dia terlalu merah, kalau boleh jangan dekat sebab dia terlalu merah. Kalau dia batuk kita punya kepala boleh bodoh Kalau siapa bawa anak atau kita tu minta berhati-hati minta jaga anak benda ni pun kita kena ambil serius juga Okey, kita nak turun sikit minta pegang kompas. Korang pun boleh main roller coaster. Okey, belah kanan kita ada hippopotamus pada air. Okey, yang nampak hidung tu yang tu betina, nama dia Makam. Okey, yang nampak badan tu yang tu jantan, nama dia Abang. Okey, abang ni dia ada 2 bini 3 anak Jadi bini pertama dia ada 2 anak, bini kedua ada 1 anak belah depan
Okey, ada siapa-siapa nak air tak ada? Ada. Ni original kan, tapi kita boleh tapi saja. Abang. Kita panggil dia tak dengar sebab dia pekak badak Okey, kita boleh tengok bini kedua abang pekak-pekak pun bini dah dua bagi yang best ni Selanda. Okay, Selanda Raya ni tak mampu untuk tembak duri dia. Okay, well, we have the Timorensis dia ataupun Rusa Timur. Apa lagi? Apa specialnya? Okay, show it to the audience. Smart. Nampak tak? Terlepas senyum dekat sini je. So when everybody round applause, give a big hand, guys. Okay, Rina nak beritahu sesuatu. Ni gajah. Ni Gajah. Ni saya. Rina, gajah. Gajah, Rina. Now the balls are ready. Profesor, cuba teka mana sakit. So Fido akan terbang untuk kali yang kedua. Okey, Fido boleh ke tak boleh Fido? Kalau tak boleh tak apa. Okey, check a deep breathe. Hari ni Fido tengok orang ramai. Alright, come on Fido to the first. And second. Last one. Okey, sudah. Ya, burung ni boleh meniru, menajuk, imitate, mimicking word. Boleh cuba cakap apa khabar pula? Apa khabar? Yang aku dengar
Assalamualaikum guys. Aku Amir Dailo, Rina, Syaki. Okay, kita orang berada di Famosa Safari. Mula kita pergi buaya, lepas tu lori mah. Rina dalam muka dah merah. Rina muka dah merah. Berjemur. Lepas tu animal. Lepas tu burung. Lepas tu tadi tengok cowboy. Lepas tu kita nak tengok gajah. Gajah Sanctuary di sebentar penutup akhir di Famosa Wonderland. Depan kita ni ada rusa. Ni namanya rusa berbisa. Kan? Rusa berbisa. Okey, kita tinggal elephant in nature sahaja. Aquatic dah, animal fantasy dah, avian dah, wild west dah. Tinggal elephant in nature pukul 4.30. So kita kena pukul 4, 3.30 kita kena pergi ada sana lah. Tadi kita datang, dia merajuk, dia duduk kat sana. Lepas tu, ni dah dari kat sini dah. Rhino. Dia makan rumput jangan tu je kalau kesiannya. Rumput tu kecil-kecil je dia makan. Ular melikau. Okey. Aku tinggal Madagascar. Cuba untuk melarikan diri. Buat projek Kita cari orang ni ada ke? Kalau dia lah Rhinoceros Sukata Potpot Tutup Okay guys, sekian lawatan ke Famosa Safari. Lihatlah kanak-kanak yang keletihan. Terima kasih kanak-kanak yang telah membelanja. Ore! Adik, happy? Ore, tak happy pun. Ni apa masalah ni?
kau gajah kau dah tengok. Apa lagi masalah kau? Ha? Kau hore. Semangat sikit. Nampaknya kanak-kanak semua dah habis tenaga. Okay guys, aku menutup vlog kali ni pada cuti sekolah ke Famosa Safari di Melaka. So jangan lupa subscribe. Aku Amy Tylo, Rina di sana. Jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.